Dah ngaji tajwid kaedah tengok huruf ketiga ni, hak ni sin ni lah. Okey, bertanya huruf ketiga bagaimana? If'al, huruf ketiga mana huruf ketiga? Ain. Bagaimana? Atas. Ada huruf ketiga bagaimana? Huruf apa ketiga? Ta. Ini huruf ketiga mana? Lam. Okey. Kalaulah huruf ketiga bagi atas, start bawah. Kalaulah ketiga bagi depan, start depan. Kalau yang ketiga bagi bawah, bawah juga. Bawah atau depan saja. Untuk fi'il amar. Untuk fi'il amar, atas bawah, bawah, depan. Gitu kan ada. Waduh. Mana dia betul-betul? Imtazaja. Hak tadi. Ni benar-benar. Tu benar. Kemudian hak benar tu dipakaikan. Diselubungi, dipakaikan. Dengan kebatilan. Maka nampak ada kebenaran? Tak nampak lah. Apa tu saya tak guna wala tamtaziju, dan kamu campur aduk. Apa tu saya guna talbisu? Memang ada maksud maknanya tersendiri. Macam tadi lah. Pakai pakai. Hak ni hak benar. Dipakai. Tak nampak lah benar tu. Cuma Melayu tak sebut dipakai. Sebut campur aduk. Paknya tepat. Hak exactly mana pakai itu. Bahasa ni lah. Tutup. Tak nampak kebenaran.